Okey, aku salah seorang peminat ataupun fan yang tonton channel podcast YouTube iaitu Sembang Serap. So dalam podcast Sembang Serap tu, pengacara dia ada memperkenalkan produk iaitu mi seram berapi kari. Jadi adalah produk yang pertama lah. Dan selepas tu dia memperkenalkan pula mi seram berapi daripada Tom Yum. So maksudnya ada kari dan ada Tom Yum. Dalam setiap kotak ni ada 3 pack saja. So dalam setiap kotak dia ada 3 pack. So pack mi seram berapi kari adalah seperti ni. Packaging dia macam ni. Okey. Dan mi seram berapi untuk Tom Yum pula packaging dia macam ni. So aku dah rasa dua-dua. Untuk orang yang suka makan mi seram berapi ataupun rasa pedas kan, orang boleh cuba dua-dua ni. Aku dah suka dah. Dah cuba dah dua-dua dan dua-dua bagi aku, untuk orang yang tak tahan pedas, bagi aku dia agak pedas lah. Bagi orang yang mungkin tahan pedas, mungkin rasanya biasa-biasa je. Tapi berkenaan sedap ke tak, ianya subjektif. Cuma aku boleh bagi markah 8/10 untuk kari dan Tom Yum pun 8/10. Aku suka, cuma untuk aku agak pedas. Bagi korang yang tahan pedas, korang boleh cuba. So pada korang yang minat untuk cuba mi seram berapi macam ni, sama ada kari ataupun Tom Yum, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.